puisi Melayu tradisional, khususnya syair Melayu. Perlu saya nyatakan bahawa Universiti Melaya mempunyai projek yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu FRJS pada tahun 2006. Jadi di bawah projek ini saya mengetuai pendidikan ini dan juga dua rakan saya, iaitu Profesor Madya Dr. Nasir Hashim dan juga Profesor Madya Zahir Ahmad semasa itu. Jadi sekarang ni saya dan juga Prof Nasir lah sekarang sudah dinaikkan pangkat menjadi seorang profesor. Jadi kami telah melakukan kajian yang bertajuk pendokumentasian dan penotasian syair Melayu tradisional. Jadi di bawah projek ini, Kementerian Pendidikan Tinggi telah pun memberikan kami sejumlah grant untuk melakukan pendidikan-pendidikan inilah. Jadi yang menjadi titik tolak kepada kajian ini ialah buku yang ditulis oleh arwah Harun Makpiah yang bertajuk Puisi Melayu Tradisional. Jadi melalui buku tersebut, apabila tim pendidikan saya melakukan kajian, didapati bahawa syair Melayu ni sering diperkatakan tetapi tentang penotasiannya tidak ada. Jadi itulah usaha yang saya lakukan bersama tim saya untuk menghasilkan notasi muzik untuk syair Melayu. Jadi semasa kami membuat kajian tersebut, kami telah membuat temu bual dengan Cikgu Ali Badrun, sudah arwah. Kita juga membuat temu bual dengan Puan Sarah Banon daripada Kuching, Sarawak. Daripada Kedah tu Puan Wan Ismalinda, dan juga yang daripada Johor tu Cikgu Zarina. Jadi mereka ini merupakan pendendang yang kami jemput untuk mendendangkan syair. Mendendangkan syair berdasarkan melodi-melodi yang telah pun ditemui oleh Prof Nasir. Kajian ini telah dilakukan mengikut zon. Kalau di Malaysia tu kami tentukan zon selatan, zon timur, zon barat, utara dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi itu sekiranya kajian ini merujuk kepada di Malaysia. Tetapi kalau di luar negara, kami juga melakukan kajian di Pekanbaru Riau. Juga kami lakukan pendidikan di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat itulah kami dapat pelbagai kelainan ataupun variasi dari segi melodi syair tersebut. Begitu juga di Pekanbaru. Jadi Dr. Nasir ni, Profesor Nasir ni telah menghasilkan notasi muzik berdasarkan syair yang kita dengar. Kita cuba seragamkan di mana persamaan yang berlaku, di mana perbezaan berlaku antara negeri-negeri yang telah pun kami lawati tersebut. Jadi daripada hasil kajian tersebut, sebagaimana yang disebutkan sebentar tadi, kita telah menemui 12 melodi syair yang telah pun dikenal pasti. Antaranya adalah melodi istana, melodi Pekanbaru, melodi rakis. Jadi ada banyaklah antaranya yang saya tak dapat ingatlah dalam keadaan sekarang. Tetapi sudah kami hasilkan buku proceeding tentang notasi muzik ini. Malah grup ini, maksudnya tim pendidikan ini juga telah menghasilkan buku bengkel tentang syair, persembahan syair yang dibiayai oleh Jabatan Warisan Negara semasa itu. Jadi kami juga mendapat biaya yang besar untuk melakukan persembahan tersebut. Baik, hasil daripada pertemuan saya bersama dengan Tuan Roslan Madun itu, beliau telah memberikan saya CD, iaitu rakaman dendangan syair untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Ada 2 CD, tingkatan 1, 2 dan 3 dan juga tingkatan 4 dan 5 untuk satu mata pelajaran Bahasa Melayu di bawah slot Komsas. Jadi di dalam CD tersebut ada didendangkan irama-irama syair Melayu untuk pengetahuan para pelajar yang kemungkinan sudah tidak mengetahui apakah melodi-melodi yang selalu didendangkan dalam penyampaian syair Melayu. Syair Melayu, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dia berkaitan dengan puisi Melayu tradisional. Jadi generasi muda ni, dia corak pemikiran sudah berbeza, pergaulan mereka sudah berbeza. Jadi untuk menerapkan syair Melayu ini dalam jiwa anak-anak muda pada hari ini, mungkin kita boleh
Ya, kita boleh sekurang-kurangnya menerima kreativiti yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Tapi yang penting jati diri Melayu, konsep asas dalam syair Melayu itu tidak ditukar secara sembrono ataupun di luar kawalan. Mungkin boleh kita terima sesuatu perubahan tetapi dengan kadar yang kecil. Tidak sehingga menjejaskan puisi Melayu tradisional tersebut. Itu yang saya rasakan boleh dilakukan untuk menarik minat generasi muda pada hari ini tentang syair Melayu. Sesuai dengan saranan Tuanku Raja Zari Sofia dan juga Yayasan Warisan Johor yang mencadangkan bahawa patut digalakkan generasi muda hari ini supaya mereka tidak terlibat dengan masalah sosial, khususnya yang datang daripada keluarga B40, supaya mereka ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan seni supaya masa mereka itu terisi. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa di dalam karya-karya tradisional terdapat unsur-unsur pengajaran yang sebenarnya mereka boleh pelajari selain mengasah mereka untuk berani berhadapan dengan orang ramai, berfikir dan memahami kenapa karya-karya seni yang tradisional ini sangat tinggi nilainya dan perlu dijaga dan dilestarikan sehingga bila-bila. Okey, apa pula aku dah habis soalan. Ada soalan lagi, banyak soalan. Baik, 12 variasi melodi syair itu sebenarnya bertitik tolak daripada satu sumber yang asal, iaitu dikenali sebagai melodi syair Siti Zubaidah. Itu yang paling awal, yang asal. Jadi yang itu yang asal, tetapi apabila tersebar di zon-zon tertentu, selatan, utara, barat, di Borneo, di Sabah dan Sarawak itu, masyarakat sekitar tersebut telah melakukan improvisasi. Maksudnya mereka mengubah suara mengikut keadaan setempat mereka, keselesaan masyarakat yang mendengar, keenakan untuk mendengar melodi-melodi mereka tersebut. Jadi apabila berlakunya perubahan-perubahan daripada sumber asal syair melodi Siti Zubaidah tersebut, maka di situlah kami berjaya mengumpul variasi syair-syair tersebut. Jadi pengumpulan daripada variasi-variasi tersebutlah maka kita seragamkan untuk mendapat 12 melodi yang hasil daripada pendidikan tersebut. Saya telah mengenali Tuan Roslan Madun ini sangat lama. Berdasarkan pertemuan yang kali pertama awal tahun 2000 membincangkan tentang syair, dan saya mengikuti perkembangan Tuan Roslan Madun ini sehingga pada hari ini yang memperlihatkan usaha yang dilakukan oleh Tuan Roslan Madun sehingga beliau telah menubuhkan Akademi Syair Melayu Nusantara. Dan juga Tuan Roslan Madun ini juga sudah dikenali di Indonesia juga, penglibatannya di Indonesia yang sangat meluas, sehingga adanya pertandingan-pertandingan membaca syair, mendedang syair. Malah beliau juga saya difahamkan juga mengajar anak-anak muda yang berminat tentang puisi Melayu tradisional, khususnya syair, bagaimana mendendangkan syair dengan irama-irama yang pelbagai. Sekiranya dilihat kepada penemuan kepada pendidikan yang saya lakukan itu, saya menemukan 12 sebab pendidikan saya hanya terhad untuk 3 tahun. Tetapi Tuan Roslan Madun ini dia terus mencari yang mengambil tempoh masa yang lebih panjang, dan sudah tentulah irama yang ditemui itu sudah melebihi apa yang kami miliki. Jadi ini satu pencapaian yang sangat baik kerana variasi syair yang pelbagai ini tentu saja akan menarik perhatian anak-anak muda. Anak muda ada yang berminat tentang syair, juga ada melakukan temu bual dengan tim pendidikan kami, tetapi pergerakan mereka itu tidaklah sejauh apa yang dilakukan oleh Tuan Roslan Madun lah. Tuan Roslan Madun ini berhubung dengan Jabatan Warisan Negara, berbincang dengan pihak-pihak sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi langkah itu lebih jauh dan lebih meyakinkan lah. Jadi anak-anak muda ni dia belajar mendendangkan saja, tetapi usaha ke arah penubuhan macam akademi tadi itu belum sampai ke arah itulah. Kami mengagumi
penggiat-penggiat seni yang betul-betul mempunyai semangat yang kuat lah untuk memperjuangkan perkara ini. Kami sebagai seorang ahli akademik, kami membuat kajian berdasarkan sudut pandang seorang ahli akademik, berdasarkan kajian-kajian yang kita kumpulkan. Kami tidak ada kepakaran dari segi bagaimana nak mendendangkan syair tersebut, tetapi Roslan Madun memainkan peranannya sebagai seorang penggiat seni. Kemampuannya, kelebihannya di situ sebagai penggiat seni, tetapi bahagian akademik itu adalah dua benda yang berbeza. Jadi dia kena serentak bersama. Ya, kombinasi yang kukuh perlu ada, yang baik antara penggiat seni dan juga ahli akademik yang membuat kajian berdasarkan teori tentang sesuatu bidang kajian tersebut.